Saya dapat bersama dengan calon-calon kita yang akan bertanding di kawasan Parlimen Kulai, Bukit Permai, Bukit Batu dan juga di Don Senai, Datuk Jafni Kumaran dan juga Kiki. InsyaAllah InsyaAllah Bukit Permai kita yakin, insyaAllah kita doa kita dapat pertahankan Don Permai. Bukit Permai, Don Bukit Batu kita kalah tak sampai 200 undi pada PR yang lepas. Jadi ini antara kawasan tumpuan bagi Barisan Nasional, di mana kita harap bahawa Bukit Batu juga kita akan dapat menang dengan calon kita saudara Kumaran. Dan kita ada seorang pemimpin wanita muda, ya, Kiki, yang kita letak di Don Senai. Don Senai ni daripada tiga don ni yang paling mencabar, sebab kita kalah 5,000 lebih pada pilihan raya lepas. Tetapi saya melihat mood kali ini, terutamanya di kalangan pengundi-pengundi baik Melayu, khususnya pengundi bukan Melayu, Cina, adalah lebih positif kepada Barisan Nasional, insyaAllah. Dan saya tahu bahawa Dato' Onn Hafiz dan Barisan Nasional kita mengharapkan sokongan yang padu daripada semua kaum yang ada di Johor, ya, baik Melayu, Cina, India, orang asli, sebab kita nak bentukkan Barisan Nasional untuk semua di negeri Johor ni, ya. Jadi saya harap rakyat juga tidak ditakutkan dengan kempen yang agak kotor daripada Pakatan Harapan, ya. Kononnya ada gelombang hijau, undi BN dapat PAS. Ini satu bentuk undi yang saya agak nampak sangat Islamofobik, ya, terutamanya bila perkataan dan juga naratif itu keluar daripada menteri-menteri. Contohnya saya dengar ucapan ceramah daripada Fahmi Fazil nak menakutkan pengundi Cina, kata ada green wave, ada satu gelombang hijau. Saya nak bagi tahu bahawa Barisan Nasional kita tidak bergabung dengan mana-mana parti. Ini gelombang biru. InsyaAllah gelombang biru akan dicetuskan dan akan kita melihat satu gelombang biru Barisan Nasional pada 11 hari Sabtu ini. Tadi ada sebut gelombang biru pada PN Negeri Sembilan. Kita harap dengan insyaAllah dapat kemenangan besar di Johor, pengundi di Negeri Sembilan pun bertambah yakin bahawa kalau dapat kerajaan yang stabil, kerajaan yang kuat, kerajaan yang tidak perlu bergabung, tidak perlu minta ihsan daripada mana-mana parti yang lain, maka kita boleh buat keputusan dengan cepat. Rancangan wawasan yang jelas itu dapat dibuat dengan rapi. Johor is an example. Bila ada kerajaan yang kuat, Barisan Nasional 40 kursi dulu, boleh mencapai kedudukan nombor 1 dari segi pertumbuhan ekonomi. Strong government, stable government, especially under Barisan Nasional, means success, economic success dan juga kejayaan untuk rakyat. Johor has proven that. That's why kita minta pengundi Johor bagilah mandat yang lagi kuat, lagi besar kepada Onn Hafiz, kepada BN, supaya Johor kekal di hadapan nombor 1, maju Johor, ya. Habis bertanding di PN Negeri Sembilan.